Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia trailer untuk Dalam filem rally terbang. kita tak kerja perfect. Macam suara Zizan tadi. Kalau driver tu takut-takut, Oh. memang tak ke mana lah. Di pasar better driver. race. Pemadu yang lebih baik. Baik. Kau nak aku masuk balik rally kan? Oh, helok betul lah dia ni. Siapa nak beri Irfan? Iman. Dia akan jadi driver kita. Want a bigger car? We need a bigger budget. Baik. Kau boleh buat ke? Kau suruh Rahmat Saleh Kerek tu buat. Abang buat kerja racing? Jet, 2 hari. Wow. Local movie pasal kereta racing, Kau ni kau naik guys. berapa? Aku tak faham lah. Jiwa sendiri tak ada. Ada jiwa pun boleh selamatkan garas belakang. Driver Samseng, engineer budak kampung. Tim kau tu serabut. Bukan ni passion kau orang ke? Kau ingat ni pasal kau orang dua je ke? Promise me something. Dalam ni memang You diorang win pakai your kereta nasional je. And I wouldn't mind. Fikir pasal Lisa. Kau fikir nyawa dia tu. Go! Sini memang cantik. Tim, tapi semangat. Kemenangan, kita tak boleh beli. Habiskanlah PRC. Make us proud. Wow. Mr. Richard, the engine sound is wang-wang. It's not woo. Aku speechless sebenarnya. Ini adalah satu kisah benar tentang perlombaan rally, tentang kejayaan Karam Jit Singh, seorang pelumba rally dekat Malaysia ni. Gelaran dia adalah Flying Sing tau. Ini akan keluar pada 17 September 2026. Nampak macam menggempak gila. Let me dekat comment section apa yang kau rasa lepas tengok trailer ni, okay?